Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama saya lagi dalam channel My Hobby. Okey, sebelum ni saya tunjuk yang sell di M15. Hari ni kita nak tengok nak buy di M15 pula. Okey, kita tengok keadaan price sekarang. Pagi tadi dia dah turun, dia naik semula dan dia turun semula. Okey, sekarang ni kalau ikut CCI dia, dia turun, dia naik, dia turun dan dia akan naik semula. So dia naik semula ni nak sampai mana? Dia naik semula sampai sini saja. Kemudian dia turun. Ataupun dia boleh naik lebih sikit baru dia turun. Sebab apa? Sebab dia punya signal ini dia akan ke sini. Jadi price dia akan naik dan turun semula. Melebihi paras signal sedikit. Tapi selagi mana signal itu tidak bersilang ke atas, iaitu line kuning tu, jadi dia masih valid untuk sell. So sekarang ni kita nak buy sekejap sebab dia dah di paras lower low. Jadi kita boleh buy sekejap untuk dia break sampai pukul 5 nanti. Okay, sekarang ni kita try buy. Kita buy 3. Okay, kita buy lagi 3. Kita buy lagi 3. Kita buy lagi 4 layer. Okey. Okey, sekejap. Kita buy lagi 4 layer. Okey, kita buy 4 layer di situ. Okey, kita tunggu dalam masa 3 jam atau 4 jam yang ni. Dia naik sampai sini dan dia turun. Okey, macam tu. Okey, sampai itu saja untuk buy tengah hari ni.